Tadi ni awak takut tengok dia batuk. Tapi cuba ni insya-Allah tak batuk. Ambil. Ambil tu. InsyaAllah. Saya nak kucing ke Inau tak? Ambil video ke? Okey, ambil belakang kita. Soalan pertama. Okey, ada soalan saya sini. Mana rakan semua nak naik? Apa di mana pula? Jadi kalau bola kabur kita buat. Anda beli bola kabur kita tak semua bola putih tak semua bola tolak. Kita tak akan kita nak makan bola tolak. Apa nama Dodoi? Dodoi bola kabur. Kita buat tournament. Okey, orang bola tolak, bola tolak bola tolak. Tapi dekat sini kita memang Dodoi bola kabur. Ini seakan-akan kita kata 14 jam. Satu kawan 1 kilo kita kata 14 jam. Okey, ada dua rekan kat mana Ina, ya. You pegang yang dodol. Siapa nak ada dodol nanti sebab kita nak pergi masak, nak pergi masak. Apa kita akan masak. Okey, mana asal dulu sampai. Asal dulu. Okey, itu soalan bagi jeruk. Pada pandangan kamu, adakah kamu jeruk yang komentar? Apa pendapat kamu tentang rasa jeruk tadi? Sangat baik sampai sangat tak baik. Tak bagi makan sangat baik ke sederhana ke, tak baik ke sangat tak baik? Macam tu. Saya minta jawapan tu kena ikhlas. Saya nak cover saya semua saya nak mana-mana topik saya semua sebab itu improvement perniagaan. Ya. Berapa makan nak bagi 5 ke? 3, kalau 5 sangat baik, 4 baik, 3 sederhana, 2 tak baik, 1 sangat tak baik. Berapa makan? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, 4. 4 setuju kan? Okey, 4 markah. 4 ni dalam B ya lah, markah B. Pembungkusan macam mana? Pembungkusan? Kena improve lagi. Ya, kena improve lagi. Ada cadangan? Kena improve. Sebab tak ada nombor buang ya. Jadi nombor 2 sederhana. Letak lagi baik-baik. Nah, yang ni sederhana. Pembungkusan sederhana. Pemilihan warna pembungkusan macam mana, sesuai ke tak? Menarik ke tak? Menarik ke tak? Sederhana atau baik? Sederhana. Sederhana. Produk ini memenuhi cita rasa saya. Macam nak rasa okey tak? Okey. 5 markah, 4 markah, 3 markah. Yang satu nak bagi. Sangat baik. Saya lah, orang tak tahu lah. Macam mana? Ada yang baik, ada yang sangat. Tadi bicara apa? Yang tu maka dia tak normal yang boleh. Sebab dia gerak. Dia suka ni. Yang tu dia tak macam ni. Tak normal yang kalau program ni. Dia yang dia cuba tak boleh. Dia tak suka visi. Cuba rasa lain buat. Nama rasa lain. Cuba yang lain. Semua masalah. Kalau dia tak normal tu, dia ada boleh. Saya batuk tak? Saya pun nak masuk. Tapi dia dah batuk 3 biji batuk 3 makan keras, cuma bunga 3 makan keras dan dalam. Tapi dia makan keras, orang betul tak ada bantuan. Okey, kita kena jujur dengan kawan-kawan Nak bagi markah 5 ke 4 ke 3, 2, 1. Jadi dia punya sesuai dengan pelanggan. Lima. Boleh bagi 5. Boleh bagi 5 semua, setuju? Saya setuju. Okey, bagi 5. Maknanya rasa okey dah. Packaging tak berapa bagus. Lepas tu dia punya sedap tu sederhana. Mungkin dia tak berapa baik sebab dia punya rasa kan lari tadi kan. Okey, ada potensi tak untuk nak maju? Potensi dalam pasaran? Ada. Jadi berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Berapa lagi? 5. Bagi 5. Kalau semua dapat 5, markah penuh 30. Jadi kamu total nanti nah. Produk ini ada harapan pilau negara tak? Ada. Apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ada kata 4, ada kata 5. Maka bagi 4. Dia ada kata 4 dengan 5 bagi 4. Okey. Jadi cadangan kita packaging tambah baik. Okey, boleh. Dodoi? Okey, Dodoi. Siapa yang rasa Dodoi? Siapa rasa Dodoi tadi? Saya rasa Dodoi. Dodoi saya bagi 5.
Dodol 5 segi sedap. Okey, tulis nak. Pandai masak. Saya tak rasa pun. Mana boleh macam tu? Alamaknya ni tak kira. Saya makan betul. Tapi dia tak ada rasa. Dia makan. Dah kat rumah. Okey. Empat balang dah. Kalau okey nanti, kasih tu boleh ambil buat ni Dia packaging. angkat tangan. Kita kata buat belajar. Oh ya. Oi, lebih Dia ni nak pilih. Memandangkan pembungkusan tak ada. Pembungkusan tak baik lah. Oh ada. Tapi kita untuk display. Mari tengok Dia dulu. bagi 6 lah dua-dua. Mana packaging? Comel. Mana telefon number dah tak? Tak nampak lah mata saya. Terlalu kecil. Mata tak nampak. Saya pun nak cakap. Dua. Untuk orang tua macam saya tak nampak ni. Tak walau. Kata kat mereka, bukan semua boleh elok. Tak nampak lah tu. Tak nampak? Dia ambil habis. Saya tak boleh rasa, saya kena makan. Okey, berapa masa nak bagi untuk label? Dia rasa macam bulan. Label 2 saja. Oh, tak apa. Memang tak nampak, tak dibaca apa dia. 2 means tidak baik lah. Tidak baik. Okey. Pemilihan warna bungkusan pun dah tak baik sana pun, situ pun tak baik jugalah. Produk ini ada mempunyai kerasaan semua tak? Sesuai tak nak makan? Sesuai ke apa? Sesuai nak bagi 5 ke 4? Maka penuh ke B? 4. Potensi ada tak untuk jual? Pasaran? Ada. Berapa? 5 ke 4? Boleh. Mata kira 5. Berpotensi tak kita buat packing elok-elok hantar? Ada. 4 ke 5? 4. Ada 4, 5, 4 maka dia. Total semua per 30. Komen kita bungkusan. Alright. Okey, terima kasih saya. Ada saya nak kopi. Kopi tak boleh rasa. Coklat tak boleh rasa. Apa? Boleh. Kat luar. Ada. Oh, coklat hari ni sponsor minum dekat luar. Ada kat luar? Ada. Okey, kita reserve punya komen petang sekarang. Petang. Lepas makan. Mari kita pergi ke meja yang seterusnya. Saya belum rasa. Ada.